إن المتقين في جنات وعيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, selamat datang ke surau Jemaat As-Sabirin Alam Damai. Ahlan wa sahla. Telah berkata Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sedekah pada hari itu, yakni hari Jumaat, lebih utama berbanding sedekah pada 6 hari lainnya. Seumpama sedekah pada bulan Ramadan lebih mulia berbanding bulan-bulan selainnya. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama menyumbang kepada surau kita melalui tabung-tabung berhampiran pintu keluar masuk atau secara online dengan mengimbas sama ada kod-kod QR Kebangsaan Malaysia, Maybank atau Touch and Go yang terdapat di tiang-tiang serta di paparan multimedia surau. Pastikan penama akaun yang tertera adalah Surau As-Sabirin. عن ابن المسيب قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليذنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Daripada Ibnul Musayyab, ia berkata, Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Allah mendekati mereka, lalu Allah membanggakan mereka, yakni menunjukkan keutamaan kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Sahih Muslim nombor 3354. Marilah tuan-tuan, kita sama-sama memanjat doa, terutamanya doa keampunan pada hari yang berkah ini. Semoga dosa semua kita, doa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kami ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan sehubungan dengan itu, solat Hari Raya Aidil Adha esok akan dilaksanakan pada jam 8 suku pagi sebagaimana ketetapan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk masjid-masjid dan surau-surau di Kuala Lumpur. Selepas solat sunat Aidil Adha, kita akan memproses kerja-kerja korban setibanya karkas dari pusat penyembelihan. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan boleh berhubung dengan Tuan Haji Rosli Abdul Rashid atau mana-mana EJK Surau As-Sabirin. Semua peserta kurban disyaratkan hadir semasa program. Tuan-tuan, pada pagi Ahad 8 hari bulan Jun, yakni lusa, kuliah subuh akan berlangsung di Surau Jemaat As-Sabirin seperti biasa seusai solat subuh. Kali ini kita akan kembali bersama Ustaz Azhar Ramli membicarakan ilmu tauhid dengan rujukan dari kitab Paku Iman dan Simpulan Iman. Sarapan disediakan selepas kuliah, insya-Allah. Pada malamnya pula, sesi mingguan mengaji dengan Ustaz akan kembali selepas solat maghrib. Mari perdengarkan bacaan tuan-tuan untuk disemak oleh Ustaz Kamrul Hafidh selaku Ketua Imam Surau Jemaat As-Sabirin. Seterusnya, pada 11 hari bulan Jun, tepatnya hari Rabu malam Khamis, solat kuliah maghrib mingguan di Surau As-Sabirin akan kembali seperti biasa bersama Ustaz Ziaul Haq Hashim dengan pengajian hadis. Jamuan disediakan selepas solat Isya berjemaah, insya-Allah. Ayuh tuan-tuan, marilah kita sama-sama memeriahkan aktiviti pengimarahan surau
Surau kita, Surau Jemaat As-Sabirin. Dan seperti biasa, sesi-sesi kuliah di Surau Jemaat As-Sabirin boleh ditonton kembali menerusi laman Facebook Surau Jemaat As-Sabirin Damai Rasa Alam Damai SJSDRAD, dan juga melalui saluran YouTube kami Sabirin TV. Khutbah pada hari ini bertajuk Mujahadah Arafah, Menyulam Taubat, Meraih Maghfirah, akan disampaikan oleh khatib dan imam bertugas Ustaz Kamarul Hafiz bin Adnan. Manakala muazzin bertugas pula ialah Encik Muhammad Alif bin Abdul Wahid. The sermontory is titled Exertions of Arafah, Implanting Repentance to Gain Forgiveness, will be delivered by the Imam on duty, Ustaz Muhammad Kamarul Hafiz bin Adnan, in Bahasa Melayu with accompanying slides in English. Sekian, terima kasih. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الحمد لله رب الأرض ورب السماء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له شركاء وأشهد أن محمدا خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجلاء وعلى السائرين على دربه إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Bersempena memperingati hari Arafah, khutbah pada hari ini bertajuk Mujahadah Arafah, menyulam taubat, meraih maghfirah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bayangkanlah saat ini jutaan umat Islam sedang berada di padang Arafah, berbumbungkan langit yang luas terbentang, hamparan tanah yang geresan dan berdebu, sambil melakukan takbir, tahmid serta merintih sayu berdoa dan menadah tangan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuncak ibadah yang amat dinantikan setiap orang yang terpilih mengerjakan ibadah haji.
Arafah menjadi bukti pengabdian seseorang hamba di sisi pencipta yang maha perkasa. Lautan manusia memenuhi segenap ruang di Arafah dengan berpakaian serba putih. Semuanya bersatu sebagai hamba yang merendah diri kepada Rabbul Jalil. Justeru keberkatan dan kemuliaan hari Arafah tidak hanya terbatas kepada mereka yang berada di tanah suci sahaja. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah seluas-luasnya kepada para hamba-Nya di mana jua mereka berada. Hari ini adalah hari untuk kita kembali, bukan sekadar menyesal, tetapi benar-benar mahu berubah menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Yang Maha Esa. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang dibaca pada muqaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjadi pelita harapan. Tidak kira betapa hitamnya masa silam kita, hari Arafah adalah ruang dan waktu terbaik untuk kita menangisi, merintih dan merayu mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah benar yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada era jahiliyah. Terdapat adat yang sangat kejam, yakni menanam anak perempuan hidup-hidup kerana dianggap beban dan memalukan keluarga. Namun, Islam datang sebagai cahaya yang menyinari kegelapan zaman, menghapuskan kezaliman dan mengangkat martabat wanita. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Ibn Sa'di dalam Tabaqat Al-Kubra, diriwayatkan bahawa seorang pemimpin besar dari kabilah Bani Tamim, iaitu Qais bin Asim radhiyallahu anhu, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memeluk Islam dan dengan penuh rasa kesal mengakui bahawa beliau pernah menanam hidup-hidup 8 orang anak perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menenangkannya dengan penuh hikmah dan kasih sayang, menyarankan beliau agar membebaskan beberapa orang hamba sebagai kafarah dan memperbanyakkan istighfar. Kisah ini menjadi bukti nyata bahawa walau sebesar mana dosa kita di masa lalu, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala tetap luas dan sentiasa terbuka bagi hamba-hambanya yang benar-benar mahu kembali kepadanya. Kisah ini membuktikan bahawa walau sebesar mana pun dosa kita, pintu taubat sentiasa terbuka. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang ingin kembali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan waktu-waktu tertentu dalam setahun, dan di antaranya ialah hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah. Hari yang merupakan puncak kepada ibadah haji. Jutaan manusia berkumpul di padang Arafah untuk merendahkan diri, memohon keampunan dan mengharap rahmat dari Rabbul Alamin. Bahkan diriwayatkan daripada Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula." Bermaksud, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya dia mendekat, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat dengan berfirman apa yang mereka inginkan. Ayuh, carilah keampunan dan kembalilah kepada Allah. Perbanyakkanlah zikir mengagungkan nama Allah. Lantunkanlah doa-doa yang penuh pengharapan dan kerendahan diri.
tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran yang menenangkan jiwa, dan hulurkanlah tangan membantu sesama sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang. Pada hari yang penuh rahmat ini, mari kita bersatu hati memohon keampunan atas segala dosa dan noda, serta mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga air mata taubat kita di hari ini menjadi saksi kerinduan kita kepadanya. Di samping itu, bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji, disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah yang penuh kemuliaan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ihtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Maksudnya, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, dengan hanya satu hari berpuasa, dosa 2 tahun diampunkan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ini, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Arafah yang mulia ini seharusnya tidak hanya kita lihat sebagai puncak ibadat haji semata-mata, tetapi juga sebagai hari yang syarat dengan sejarah agung bagi umat Islam. Di padang Arafah, lebih 14 abad yang lalu, khutbah terakhir baginda telah disampaikan. Dalam khutbah yang penuh nasihat dan wasiat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada persaudaraan dan meninggalkan persengketaan di antara umat Islam. Baginda mengingatkan tentang amanah, larangan menumpahkan darah, serta pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Bahkan, yang lebih utama ialah penyempurnaan syariat sekaligus menamatkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sempena hari Arafah yang mulia ini, jangan lupa untuk turut memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, renungkanlah kembali mutiara penuh hikmah yang dirakamkan melalui khutbah wida dengan mengingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi umat yang semakin kukuh dalam iman dan semakin gigih dalam mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita mengambil kesempatan agung pada hari Arafah ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci murni, dengan air mata keinsafan, dengan jiwa yang rindu kepada keampunannya. Kembalilah bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana kita yakin bahawa Allah Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sidang jemaah yang dikasihi, hari Arafah adalah kesempatan agung untuk kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal soleh serta menjadikannya titik mula perubahan hidup ke arah ketakwaan dan redha ilahi.
mengakhiri khutbah ini, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, hari Arafah adalah hari yang membawa peluang keemasan untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Kedua, kelebihan hari Arafah tidak terbatas kepada jemaah haji sahaja. Bahkan ia juga melibatkan seluruh umat Islam di mana sahaja mereka berada. Ketiga, marilah kita menyambut hari yang agung ini dengan hati yang bersih, amal yang ikhlas dan tekad untuk berubah ke arah kehidupan yang lebih bertakwa. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayah was sihhati was salamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak. Allahumma ij'al baladana Malizia aminan mutma'inna sakha'ar rakha'a dara adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal riba wal mihan wa sayyi' al-asqam wa su' al-fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tak melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulu sumbangan. Suburkanlah iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantukanlah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan integriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه السلام penuhkan saf, betulkan saf, rapatkan saf. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi salli Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة للصلاة على الطيب السلام عليك أيها النبي السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا اللهم صل عليه كما صليت عليه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالبا إلا نجحته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.